Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arisa Dania binti Akmal Afiq dari Sekolah Kebangsaan Intan Perdana. Hari ini saya amat teruja untuk berkongsi resensi buku yang sangat menyentuh hati berjudul Ana Tetap Menunggu, karya Anis Hisham terbitan Ana Muslim Sendirian Berhad. Buku ini merupakan sebahagian daripada seri novel Ana Soleha yang penuh dengan nilai murni dan pengajaran. Kisah ini mengisahkan seorang gadis bernama Ana yang tabah dan penyayang. Ana sangat menyayangi ayahnya yang telah lama meninggalkan keluarga untuk mencari rezeki di luar negara. Walaupun masa berlalu dan rindu semakin menebal, Ana tetap menunggu dengan penuh kesabaran dan doa. Dalam penantiannya, Ana belajar erti sabar, reda dan kepercayaan kepada ketentuan Allah. Watak Ana digambarkan sebagai seorang gadis soleha yang sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah berputus asa. Nilai kasih sayang dan semangat keluarga sangat menyelah dalam buku ini, menjadikan pembaca terus merasai emosi dan keikhlasan Ana. Pengajaran daripada buku ini ialah kita perlu sentiasa bersabar apabila diuji, berdoa kepada Allah dan tidak mudah berputus asa. Selain itu, kita juga diajar supaya menghargai kasih sayang keluarga dan sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa. Mengapa buku ini menarik perhatian saya untuk membaca? Buku ini menarik perhatian saya untuk membaca kerana disampaikan dalam bentuk novel grafik berwarna dengan ilustrasi yang cantik dan gaya bahasa yang mudah difahami. Jalan ceritanya menyentuh hati dan syarat dengan nilai Islamik. Selain itu, watak Ana memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi anak yang lebih penyabar, taat kepada ibu bapa dan sentiasa yakin dengan perancangan Allah. Kesimpulannya, Ana Tetap Menunggu bukan sekadar cerita tentang penantian, tetapi tentang kekuatan iman dan kasih sayang yang tidak bertepi. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada semua rakan-rakan supaya kita sama-sama menjadi anak yang soleh dan berjiwa kental seperti Ana. Sekian, terima kasih.